Allah Ta'ala, Allah panjangkan usia kita. Tahun lepas kita datang dah kemari untuk menyambut bulan Ramadan dan berbuka puasa, solat maghrib, solat isyak dan juga tarawih. Maka pada tahun ini Allah panjangkan usia kita dengan tubuh badan yang lebih sihat. Jadi kita dapat sekali lagi datang kemari. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kepada kita kesihatan yang baik, sehingga insya-Allah nanti kita sama-sama akan dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri pada waktu yang akan diumumkan nanti. Yang berhormat Datuk Seri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa dalam khutbah Jumaat, dalam mana-mana ceramah yang disampaikan oleh Mufti, Timbalan Mufti, oleh Ustaz Tuan Imam, mengingatkan kita tentang fadilat puasa. Sekurang-kurangnya puasa ini mengajar kita tentang erti lapar. Lalu kita tengok orang lapar, selalu kita tengok orang susah dan orang miskin. Biasanya orang susah, orang miskin tidak cukup wang dan mereka punya makanan akan dicatu, ataupun sebahagiannya barangkali tidak dapat menikmati makanan seperti mana orang lain. Jadi sekurang-kurangnya saat tempoh berpuasa ini, kita ingat bahawa lapar itu satu ujian getir. Sebab lapar ni kalau silap-silap menyebabkan kita menjadi cepat marah. Lapar ini mengantuk. Lapar ini kadang-kadang kita gagal untuk membuat keputusan dengan baik. Sebab lapar itu mempengaruhi emosi kita. Jadi kerana itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya pun kalau kita ingat bagaimana orang Gaza berpuasa. Sewaktu saya tengok bertimbun-timbun orang bersedekah di Malaysia ini, kotak-kotak makanan buah kurma. Buah kurma Tunisia, buah kurma bertangkai, buah kurma yang besar, yang berai, yang kering. Datang ke Malaysia ini ramai sekali orang yang bersedekah untuk orang berpuasa. Kita tak pasti sama ada di Gaza atau di Palestin atau di mana-mana negara yang sedang dilanda peperangan, adakah mereka dapat menikmati kemanisan buah kurma seperti mana kita nikmati. Sekurang-kurangnya kepada anak-anak saya daripada Mak Tafiz, kita ingat kita tidak boleh membazir makanan. Saya turun padang tengok bagaimana orang menjual makanan di bazar Ramadan, dan bagaimana orang Malaysia berpusu-pusu ke bazar Ramadan membeli juadah makanan. Saya tengok ada 15 balang air, dia beli 3 balang. Bukan 3 balang, 3 jenis air. Tanya malu nak makan, malu seorang ya. 3 jenis air bawa balik. Dia beli murtabak, apa juga dia lintah, dia beli. Dia kata anak dia bagi duit untuk dia makan. Betul lah, Alhamdulillah, terima kasih kepada anak dia. Tetapi jangan sampai kita membazir, sebab mengenangkan ada orang lain yang tidak menikmati bazar Ramadan dan tak ada wang untuk membeli barang makanan. Jadi ini adalah peringatan kepada kita semua. Tapi pada waktu yang sama, sebagai penjawat awam, kita tak bolehlah pula menjadikan Ramadan ini sebagai keadaan yang menyebabkan kita tidak berusaha keras, ataupun kita tidur di tempat kerja, ataupun kita tak dapat membereskan fail tak bergerak sebab lapar. Tak jadi. Lapar macam mana pun bulan Ramadan, fail kena bergerak. Hari Rabu ni exco akan diteruskan mesyuarat macam biasa. Kertasnya pun banyak, sebab kepada kita setiap kali mesyuarat exco itu duit. Lepas mesyuarat exco, maka MMK akan keluarkan keputusan kepada jabatan-jabatan yang berkaitan. Ia berkaitan dengan duit. Setiap kali mesyuarat exco ada permohonan berkaitan tanah. Bila tanah diluluskan, bermakna ada premium kena dibayar. Ada permohonan berkaitan dengan pecah sempadan. Bila kita luluskan, bermakna ada wang, ada premium yang akan kita kutip.
dan ada tanah yang kita luluskan akan memberi pulangan kepada pejabat tanah, kepada PTG dalam bentuk cukai tanah berulang. Begitulah. Jadi sebab itu setiap hari Rabu puasa jugalah. Eskom syarat penjama masyarakat cuma tak nak makan je lah hari Rabu tu lah. Selalunya ada ikram bagi makan, Rabu ni tak ada. Tetapi syarat kena diteruskan, kerana selepas kita mesyuarat, kita harap fail yang kita buat keputusan itu akan bergerak sepantas mana seperti mana kita tidak berpuasa. Kerana tidak boleh dijadikan puasa ini sebagai alasan untuk kita tidak produktif. Kita mesti produktif. Orang yang berpuasa, kalau dia seorang nelayan, maka dia kena turun ke laut, kena tangkap ikan. Sebab itu adalah tugas hakiki dia untuk mencari rezeki. Kalau nelayan semua tiap sebulan Ramadan, sebulan tak tangkap ikan, nescaya kita tak ada lah laut nak makan ikan. Jadi sebab itu nelayan akan terus, petani-petani, pesawah-pesawah, penulis getah, Ramadan dia akan terus, kerana Islam mengajar kita walaupun kita berpuasa sebulan Ramadan, tetapi production tidak boleh berkurang. Malahan kalau lebih lagi baik, menunjukkan bahawa kita berpuasa itu memberi kekuatan dalaman kepada kita, dan kita akan bekerja lebih keras. Daripada kerja keras itulah maka kita akan dapat memberi production yang baik kepada negeri kita. Jadi tuan-tuan dan puan, masa saya umum bonus 2 bulan gaji dulu, saya sebutkan kita bagi bonus sebab kita ada wang yang lebih. Wang yang lebih datang daripada kerja kuat. Pejabat daerah, pejabat tanah, pejabat PTG, majlis bandaran, semua yang terlibat dengan usaha-usaha kutip hasil ini bekerja kuat. Yang tak ada van bergerak, ada van bergerak, kita semua kutip. Bila hasil kita baik, maka pada belanjawan dulu kita umumkan 2 bulan gaji dulu. Ada orang kata, Datuk, tak habis lagi, baru sebulan habis. Tak apa, bagilah. Tak habis tak apalah, simpan lah untuk raya nanti, kan? Tapi macam saya sebutkan tadi, saya nak minta saudara-saudari penjawat-penjawat awam, kita akan teruskan bekerja kuat supaya dalam tempoh sebulan Ramadan ini hasil kita akan terus meningkat seperti lain, ya. Jadi kerana itu tak adalah kerajaan negeri lokek sangat. Saya nak kena tengok dalam handphone ni. Spino hantar tadi, apa dia kata tak tahu? Kena tengok balik dia kata apa dia suat tadi kan. Yang pasti nombor 1 dia kata pembayaran BKK Hari Raya tahun 2026 akan dibayar pada 16 hari bulan Mac. Itu pasti. Maknanya ada lah nak kena bayar. Sebab dia kata federal dah mula dapat hari ni. Akses tunjuk Datuk Seri, surat ni daripada federal, kaki tangan kerajaan federal dah dapat duit hari ni. Duit raya RM500. Ya. Ni memo dari pegawai kewangan negeri dia hantar kepada saya ni, minta MB setuju ke tak setuju. Kalau setuju potong hak tak setuju. Ni betul ni. Saya baca ni. Kok saya bohong, saya baca. Dicadangkan pembayaran BKK Hari Raya Aidilfitri tahun 2026 pada kadar RM1,500 seorang. MB tak jawab setuju tak setuju ke ni? Di ujung ni. Saya pun dah potong perkara tak setuju. Mana setuju betul kan? Termasuk ex officio, guru-guru pelantikan negeri, orang besar jajahan, pegawai lantikan contract for services serta kaki tangan di bawah kontrak Personal Malaysia Short Term Employment Programs atau MASTEP. Confirm dapat RM1,500. Tuan-tuan dan puan. Ada kendro lagi. Dicadangkan juga pembayaran BKK Hari Raya Aidilfitri 2026 turut dipanjangkan kepada semua guru kafar, pengurusi jawatan kuasa kemajuan Kementerian Kampung Tradisional pada kadar rata RM500.
Okey lah tu. Itulah 3 perkara. Saya potong perkara tak setuju, bermakna saya dah setuju. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu ramai orang tak habis lagi duit hari tu. Simpan sebab gaji yang tahun bulan raya Cina tu dapat awal. Kok dah terpakai. Tak tahulah gaji bulan raya ada dapat awal ke tak. Dapat awal tak? Awal. So kita bagi ni mudah-mudahan disimpan untuk diguna selepas raya nanti. Insya-Allah tuan-tuan.